Kita menabung sedikit-sedikit, serendah RM100. Kalau lihat pada harga hari ini 0.1548 gram untuk RM100. Kalau kita simpan RM200, kita akan dapat 0.3096 gram. Dan kita simpan sedikit-sedikit. Sampai gram di akaun kita capai 42.5 gram. Dekat sini tuan-puan. Okay, tuan-puan. Dekat sini dah capai 42.5 gram. Kita boleh fizikalkan emas seperti ini. Ini kaedah yang kedua, iaitu kita menabung. Menabung secara santai. Menabung santai nama dia. Okey, santai. Tanpa paksaan. Ada duit kita simpan. Okey, ada duit simpan. Sampailah emas kita di akaun mencapai 42.5 gram. Baru kita boleh fizikalkan. Okay, tuan-puan. Selain 10 dinar, kita juga boleh fizikalkan dalam bentuk yang lain. Contoh tuan-puan, nak fizikalkan 1 gram. Boleh, tak ada masalah. Keluarkan 1 gram. Ataupun nak keluarkan 5 gram. Keluarkan 5 gram macam ni. Keluarkan. Di akaun bila capai 5 gram. Bila capai 5 gram, boleh keluarkan 5 gram. Inilah yang dikatakan sebagai menabung secara santai. Kita simpan sedikit-sedikit. Sampai gram yang kita nak, kita boleh fizikalkan. Ataupun keluarkan dalam bentuk fizikal seperti ini. Okay, tuan-puan, itu kaedah yang kedua. Menabung secara santai. Ada duit, simpan. Dapat gaji, simpan dahulu, belanja kemudian. So, ini yang dikatakan sebagai kita menabung secara santai, tanpa paksaan.